Makan tu duduk. Jangan nak kat sini. Jom. Pergi makan kat sana, jom kat saya. Lapar sangat ni. Tahu. Bangun. Lama tahu tak Mana saya ada orang makan kat 2 jam sini? saya tunggu kat dalam line tu tadi. Mana ada orang makan kat sini? Jangan buat malu saya lah. Jom. Mama, cabut pula. Saya tak faham betul lah. Dari Mekah lagi hari tu, orang berlumba-lumba nak cium Hajar Aswad. Tapi tolak sana, tolak sini, mulut duk istighfar. Tapi tolak orang memang tak ingat dunia lah. Kat sini pun sama juga. Nak masuk tu berlari macam nak pergi perang ni. Berlari. Beria-ria. Tapi orang yang tak berlari tu dapat je masuk. So saya tak faham kenapa dia orang tak create macam satu sistem Hello. Ustaz Said Jazlan. Awak dengar tak apa yang saya cakap ni? Dengar. Itu soalan untuk saya jawab ke apa? Malas dah. Nak repeat balik soalan. Tak ada masa. Esok pukul 10 pagi, check out. Beg semua jangan lupa bawa. 10 pagi? Flight saya pukul 5 petang tau. Awak lupa ke? Awak dah tak sabar-sabar sangat nak halau saya balik. Tahu saja je. Awak janji cakap pukul 10, pukul 12 je nak turun. Yalah. Pukul 2 baru saya turun. Assalamualaikum Cik Kasih. Waalaikumsalam. Saya Ustaz Syarofi. InsyaAllah saya akan bawa Cik Kasih untuk pergi ke airport. Mana Ustaz Jazlan? Bukan dia ke yang sepatutnya hantar saya ke airport? Ustaz Jazlan, dia ada hal. Dia terpaksa bawa jemaah ke Mekah. Maksudnya jemaah tu lagi penting lah daripada saya. Fine, whatever. Okay, mana kereta? Jomlah. Jom, Cik Kasih. Tak maaf saya bawa. Jom ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, insyaAllah lagi 5 minit kita akan sampai ke Pirali. Jadi bila dah sampai sana nanti, insyaAllah para jemaah boleh turun, bawa ihram.